masing-masing. Saya nak penjelasan Ustaz mengenai Ustaz Rasul Dahri yang pernah Ustaz sebut dalam kuliah Ustaz. Jadi kita tak kenal dia. Kita kenal daripada CD-CD dia. Dia ambil kitab, dia baca kitab. Nah, lepas tu dia kata begini. Kita ambil belakang kitab yang dia baca salah. I'rab pun tak kena. Isim baca PE, ada PE. Baca isim menunjukkan dia ni lentang pukang juga. Faham? Bukan baca seorang. Kemudian hak atas tu dia kata tak boleh dia baca, yang kata boleh di bawah tidak dibaca. Nampak tidak jujur. Faham? Tidak jujur. Rupanya tak ada orang ramai gini. 2-3 orang je. Dia buat kuliah seolah-olah ramai. Tak. Ada ramai 20 orang, 9 orang. Nak mendapatkan kerakyatan Malaysia, puji UMNO dan hentam ahli sunnah wal jamaah. Dan akhirnya jadi macam Astora Jabat. Nampak? Hentam, tak dapat juga pasport Malaysia. Balik mengundi, kalah pula di Naratiwa. Jadi yang kita kenal melalui fatwa-fatwa ulama, 5 buah negeri sudah fatwa dia sesat daripada jalan yang sebenar. Bukan salah kita. Ni fatwa negeri Kedah, ulama ni Rasul Dahri ni orang sesat. Bila orang sesat, kita kata sesat lah. Takkan nak kata okey. Tengok dia punya ucapan pun pelik. Bangga diri tempat dia belajar tu, jarang orang boleh belajar tempat dia belajar tu, hebat sangat dia. Orang tak cakap gitu tu macam orang mabuk pi kuda cakap gitu. Rupanya audien dia tak ada, dia buah kitab air banyak gini. Tak ada orang depan, ada 2-3 orang diupah untuk gelak dan sebagainya. Macam cerita Three Stooges. Nampak? Tak main lah lagu tu, tak sama main. Nampak? Ikut Imam Syafi'i. Kita yakin Imam Syafi'i. Bila dia kata majlis tahlil haram, Imam Syafi'i kata, mana ada dalam kitab mana Imam Syafi'i bab tahlil tak berlaku dalam zaman Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i kata haram majlis tahlil. Kitab mana ada? Menambah-nambah. Faham tak? Yang Imam Syafi'i kata haram makan di rumah orang mati. Hak tu ada kata orang nak urus mayat, kita suruh buat nasi goreng. Haram lah menyusah orang. Dia kata majlis tahlil terang-terang menipu. Mana ada? Imam Syafi'i tak ada. Dan dengan zaman tahlil Imam Syafi'i dah mati lama dah. Ulama-ulama di Yaman abad ke-4 Hijrah memulakan majlis tahlil. Faham tak? Jadi ilmiah tak ada dah. Cak ayam belaka ni.